Kita santai dulu. First ride Phuket. Kalau first ride setakat pergi Batu Feringgi, setakat gambar dekat jambatan Pulau Pinang, jangan upload lah. Ni, Jangan macam mana nak pergi Phuket? Dapat motor sehari, esoknya malam tu pergi pulau dah sakit pinggang. Mampus kalau nak pergi Phuket. Sakit oi, sakit. Dia seronok tapi geng adik naik RZ mai. Nak relax lah. Tapi kalau ramai-ramai dah okey. Tapi AF5 aku respect lah boleh naik AF5, LC gila lah. Aku Tengok Noah naik motor apa ke? Noah naik LC kan? Y15. Noah laju. Noah dengan aku berlawan-lawan potong Noah LC ke Y-Suku? Y-Suku. Noah naik Y-Suku je. Tu tengok Noah naik Wazuku dia seorang je motor tu Ada 3 tak lah, geng-geng korang lah, geng TikTok lah. Dia Y-Suku. Yang lain semua naik motor tu lah. Motor burung. Tapi Noah bawa laju, dah macam ADV dia bawa. Tapi beg pinggang tu tak payah kot. Bawa style. Tak payah. Ni ADV tak payah beg pinggang. Ya, bawa mak rem. Dia kalau Ducati ke apa boleh lah beg pinggang tu. Tak payah kot. Beg pinggang tu aku tengok aku geram ke. Oi, style. Tengok. Style oi, baru mak motor. Aku jam G-Shock dulu ni. Lalu pakai jam lain sekarang G-Shock. Tak payah kot. Aku geram je tengok beg tu. Barulah mak rem. Dah masalah dengan mini-mini hang sekali pakai. Mak rem. Tak payah. Dekat NMAX kena bubuh ni yang mic yang speaker senang nak cakap. Dah beli, lupa bubuh. Ada 500 kan satu set kan? Nah, tu lebih. Ada yang 1000. Beli yang murah je. Tapi yang tu okey kan? Beli yang murah je, pergi FT Garage. NMAX. Itu beli kat mana? FT Garage. Berapa? 10K? Dua